Untuk orang yang baru kat channel ini, jangan lupa dengan tekan Allah, button subscribe. saya hanya niat nak jumpa dia bagi duit zakat saja. Memang saya bagi tahu nanti saya nak berniaga, tapi tak tahulah berapa amount yang dapat. Dan saya bertanya, Azhar boleh tak kalau ada rezeki banyak-banyak tapi niat zakat memang nak bagi. Jadi amount yang sebanyak ni saya tak pernah pun terfikir. Hak awak sebanyak RM40,000 yang bukan saya bagi zakat tu Ni right kecil. Ni saya bagi layang. Ini betul-betul untuk awak. Sebenarnya bukti kita dah sampaikan amanat rakyat Malaysia kepada awak. Saya wakil je tahu ni semua Wakil dengan anda saya. yang support Azhar malam tadi. Saya bagi terus. Ya Allah. Sama rezeki anak, ingat saya kata ni semua rezeki anak. Jangan tolak. Jadi kepada rakyat Malaysia, saya hanya adalah orang perantaraan. Lillahi, Yang bantu semua anda. yang bantulah anda. Duit tu saya bagi terus. Terima kasih banyak. Saya pun rasa terharu walaupun anda yang punya duit, tapi saya rasa bangga lah sebab saya maksudnya saya tengok Azhar. Saya kalau tak ada platform Datuk dengan Datuk Sama-sama. benda-benda takkan jadi. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Walaupun dengan kecil RM40,000, tapi besar untuk orang yang memerlukan. Tahniah kepada anda yang membeli walaupun RM5 yang bermakna untuk seorang ibu. Saya tak sangka lah sebab saya menyangkakan yang orang semua dah benci dah dekat aku. So tak expect pun ada lagi yang nampak sesuatu pada saya. Jadi saya terima kasih lah kepada semua sebab berkongsi rezeki yang saya tak sangka sebanyak ini sebenarnya. Apa-apa pun orang kata dalam hidup ni perlu melansaikan dulu hutang piutang sebelum kita nak belanjakan kepada orang lain. Sebab apa yang saya ingin selesaikan, hutang saya tu sebenarnya ratusan ribu, banyak lagi yang kena melansaikan. Jadi saya akan lansaikan dulu hutang-hutang sebab saya tak nak hidup. Kalau saya anda kata pendek umur saya esok, saya tak nak tinggalkan hutang bebanan tu kepada budak-budak, anak-anak kecil yang tak tahu apa-apa. Sepatutnya as a parents, bila kita dah tak ada, kita menyediakan satu kesenangan kepada mereka. Ada tempat tinggal, at least ada simpanan sedikit. Bukannya sepatutnya meninggalkan satu bebanan kepada mereka. Itu satu benda yang sebelum pejamnya mata saya akan lansaikan. Jadi benda ni saya akan gunakan untuk melansaikan hutang-hutang yang ada terlebih dahulu. Saya perlu kerja lebih lagi sebenarnya sebab membayar hutang-hutang tu lah. Itu je target saya sekarang ni. Saya nak hidup tenang, hidup aman, hutang semua lansai, fokus anak-anak betul. Boleh Dapat selesaikan benda tu, saya dah rasa macam lega sangat. Kalau ada rezeki, kalau awak tak ada kerja, awak datang kat kampung saya, kerja lah kerani ke pakai-pakai barang. Boleh Datuk. Kalau awak tak ada Untuk kerja, orang yang awak sukakan nak video ada ni, jangan lupa orang tekan ke, button tak like, ada job apa-apa, awak jumpa saya kerja subscribe, office. Saya bukan orang yang baik, tapi Allah takdirkan saya dan gunakan platform notification. selalu kepada dia. Untuk nilai ni jujur dia tak layak.